Dalam video kali ni, kita nak tengok 5 musuh dalam bola sepak tapi mereka ni bukan musuh disebabkan setempat. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam bola sepak ni mestilah ada pemusuhan, betul tak? Sebab kita ni manusia ni asyik nak bergaduh je. Kalau tak puas hati bergaduh, tak puas hati bergaduh. Bergaduh tu tak puas hati lah tu. Dan selalunya bola sepak ni dia akan jadi masalah kalau ada dua kelab bola sepak dalam satu tempat. Contoh macam dekat Merseyside ada Everton, ada Liverpool. So disebabkan itulah depa bermusuh. Dekat Glasgow ada Rangers, ada Celtic, sebab itulah depa bermusuh. Dekat Manchester ada Manchester United, ada Manchester City. So mereka nak fight siapa paling kuat. So disebabkan itulah mereka bermusuh. Tapi dalam video kali ni aku nak senaraikan 5 rivalry yang mereka ni bukan duduk setempat, tapi bila mereka dua bertembung memang mereka tak ngam. Disebabkan adalah beberapa perkara yang membuatkan mereka ni jadi musuh. So tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 1 dulu. Tadi kan aku cakap rivalry antara Celtic dengan Rangers kan. Kalau apa nak tahu, dekat Scotland ni ada satu lagi rivalry tau, iaitu rivalry antara pasukan Aberdeen dengan pasukan Rangers. Pasal apa tiba-tiba Aberdeen ni mereka fight dengan Rangers? Padahal Rangers ni kan pasukan kuat dalam Liga Scotland. Pemusuhan mereka ni mula dah lama tau, sejak 1980 lagi. Momen pertama kali yang buatkan mereka ni jadi musuh bila pemain pasukan Rangers pijak player pasukan Aberdeen tentu. Waktu tu Willie Johnstone dia pijak tengkok Jan McCusker tau, buatkan kawan tu injek teruk. Ni bukan pijak badan, ni pijak tengkok. Dan yang membuatkan penyokong-penyokong Rangers lagi panas. Yang tu kan tadi player Rangers buat dekat player Aberdeen kan. Peristiwa ni pula buatkan fan Rangers panas dengan Aberdeen. Waktu ni Sir Alex Ferguson, kalau hangpa nak tahu, sebelum dia latih MU, dia pernah latih pasukan Aberdeen. Dan bukan setakat dia latih biasa-biasa, dia latih pasukan Aberdeen ni jadi pasukan yang kuat dalam Liga Scotland. Nak kata betapa kuatnya pasukan Aberdeen time Sir Alex Ferguson jaga sampai dia boleh pecahkan dominasi antara pasukan Celtic dengan pasukan Rangers time tu. Bukan setakat dalam saingan domestik, dekat Eropah pun tentu mereka tengah perform. Dan sejak tu rivalry mereka ni kita boleh kata setiap game mesti panas lah. Selain game antara Rangers dengan Celtic ni panas, game Rangers dengan Aberdeen pun hampa kena tengok juga, sebab game mereka pun panas juga. Sebab game mereka ni banyak bermula dengan dendam. Sebab kan player Aberdeen kena pijak dengan player Rangers. Ada lagi satu insiden 1988. Waktu tu pemain pasukan Rangers kena tackle teruk dengan pemain pasukan Aberdeen sampai kawan tu injured teruk dan tak boleh perform lepas tu. Tapi Aberdeen dengan Rangers ni kita boleh kata biasa-biasa lagi lah. Kita masuk ke rivalry kedua. Rivalry kedua antara pasukan Borussia Dortmund dengan pasukan Bayern Munich. Mereka bukan pasukan setempat, tapi mereka ni selalu bermusuh dalam liga. Tapi aku rasa mungkin ramai tahu kot sebab apa mereka ni bermusuh. Sebab kalau kita boleh tengok antara dua tim ni kita boleh kata antara tim paling konsisten dalam Bundesliga dalam tempoh 10-20 tahun terakhir ni. Kalau hampa nak tahu, daripada dulu lagi Bayern Munich memang conquer Liga Jerman ni tau. Kalau ada tim lain perform pun sat-sat je perform. Tapi tiba-tiba mai Borussia Dortmund ni mereka nak fight dengan Bayern, dan mereka pernah pecahkan dominasi pasukan Bayern tentu. Bukan waktu zaman Jurgen Klopp lagi, 1994. Waktu tu mereka dah pecahkan dominasi pasukan Bayern. Waktu tu mereka berjaya menang Liga 2 kali, lepas tu menang 1 Champions League. Menang trofi tu tak ada masalah lah kan. Kita ucap tahniah lah kan. Yang buatkan rivalry antara mereka ni memang jadi panas lepas tu bila fan-fan Dortmund buat celebration trofi itu dekat bandar Munich. Bandar mereka jauh, tiba-tiba fan-fan Dortmund semua mai celebrate dekat bandar Munich, buatkan fan-fan Bayern jadi menyerap gila. Dan mereka juga ada fase kedua waktu tahun 2010. Waktu tahun 2010 tu, waktu tu Klopp mula ambil pasukan Dortmund. Dan sekali lagi Dortmund pecahkan dominasi pasukan Bayern tentu, buatkan fan-fan Bayern panas lagi. Tapi kalau kita nak kata fan-fan Bayern panas dengan Dortmund pun, aku rasa Dortmund yang lebih tersakiti lah. Sebab apa? Sebab banyak key player mereka yang berpindah ke pasukan Bayern. Dah lah pindah murah pula tu, ada yang free transfer. Pemain macam Lewandowski, Mauro Götze, semua pindah pergi Bayern. Dan benda tu buatkan rivalry mereka ni jadi lagi panas, walaupun mereka ni bukan duduk dekat setempat. Tapi antara game yang paling best antara Bayern dengan Dortmund ni, hampa kena tengok final Champions League 2013 lah. Waktu tu Bayern lawan dengan Dortmund memang dramatik gila. Subotic pergi provoke Arjen Robben. Lalah kali Arjen Robben skor gol lah minit. Game tu memang best. Tapi itulah lah ni kan kita tengok Bayern Munich mereka dah makin bagus, Dortmund pula mereka makin merodom. Duk pecat-pecat coach apa semua. Walaupun musim lepas mereka adalah finalis Champions League. Walaupun mereka tak menang, tapi mereka finalis Champions League musim lepas. Kita masuk ke nombor 3 pula. Nombor 3 ni kan, kalau dalam EPL ni kita mungkin akan cakap rivalry antara Liverpool Everton, MU MC, Arsenal dengan Tottenham, ataupun Arsenal dengan Chelsea, ke Arsenal dengan
dengan MU ke kan. Tapi mungkin ramai lagi yang tak tahu ni rivalry ni antara pasukan Manchester United dengan pasukan Leeds United. Kalau hampa ingat balik waktu Leeds United mula-mula promote balik dalam EPL, tak silap aku dalam 2-3 musim lepas aku tak ingat time tu. Waktu tu fan-fan Leeds United depa cakap, "We are coming for you Manchester United." Waktu tu kita boleh tengoklah fan-fan MU yang baru ni macam tercengang. Pasal apa Leeds United nak rival dengan MU pula kan? Depa team championship. Tapi MU pun macam team championship jugalah ni kan. Lebih kurang lah tu. So mungkinlah secocok. Tapi sebenarnya rivalry antara Manchester United dengan Leeds United ni bukan bermula dengan bola sepak tau. Dia macam rivalry MU dengan Liverpool juga sebenarnya. Rivalry MU dengan Liverpool kan mula disebabkan bisnes. Kalau hampa nak tahu, hampa boleh search lagi pasal benda ni. Aku dah pernah cerita dah sebelum ni rivalry MU dengan Liverpool. Rivalry MU dengan Leeds United ni bermula disebabkan peperangan. Bila mula pasal perang, setiap game mesti akan panas. Waktu ni peperangan berlaku antara dua daerah dekat England, iaitu antara Lancashire dan juga Yorkshire. Dan peperangan ni dinamakan The War of Rose. Tapi perang ni jadi lama adalah kurun 15 dulu. So kalau hampa nak tahu, bila game jadi antara MU dengan pasukan Leeds, so ni dipanggil sebagai Rose Derby. Kalau hari ni mungkinlah kita tengok tak hangat sangat, tapi kalau dalam 1970-an, 1960-an, waktu tu fan-fan MU dengan Leeds ni ada banyak hooligan tau. Hooligan ni kita boleh kata depa ni macam orang yang buat keganasan lah. So senang cerita, setiap kali game MU dengan Leeds je mesti akan panas gila. Jadi bergaduh, polis kena rajak overtime, kena buat kerja lebih sikit dalam game ni nak kawal fan-fan dekat situ. Tapi itulah lah ni pasukan Leeds United pun depa ni bukanlah jadi pasukan yang stay dalam EPL. Kalau naik dalam EPL pun kemungkinan besar musim depan tersingkir balik. So depa dah tak jadi antara tim kuat dah dalam EPL. So lah ni rivalry antara MU dengan Leeds pun dah kurang. Tapi pernah jugalah orang buat bancan. Orang tanya fan MU dengan Leeds. Orang tanya fan MU, hampa rasa siapa rivalry terbesar hampa? Kebanyakan fan MU akan cakap Arsenal, cakap MC, cakap Liverpool. Tapi bila tanya fan-fan pasukan Leeds, mesti mereka akan jawab Manchester United. So fan-fan pasukan Leeds, mereka ni masih lagi merasakan yang Manchester United adalah rivalry terbesar mereka. Kita masuk rivalry keempat pula. Rivalry keempat ni lagi panas, iaitu PSG dengan Marseille. Kalau hampa nak buat pasal dekat stadium, hampa janganlah pilih dekat stadium dekat Perancis. Fan-fan dekat sana memang gila. Antara satu contoh dia, kita boleh tengok rivalry terbesar dekat negara Perancis adalah rivalry antara PSG dengan pasukan Marseille. Mungkin hari ni kita fikir macam, takkan PSG dengan Marseille nak rival? PSG kan padu gila, Marseille kan tim biasa je. Hampa cuba cek balik sejarah, tak ada lah sejarah kan, dalam 10-20 tahun lepas, sebelum pasukan PSG ni, depa ni dibeli oleh orang Arab, waktu ni Marseille lah yang jadi pasukan paling kuat dalam Liga Perancis, dan mereka selalu bersaing antara dua-dua tim ni. Kalau kita tengok daripada segi kejayaan pun, PSG dengan Marseille pun lebih kurang sama. Cuma PSG lah ni dah lebih sikit lah sebab mereka dah kaya. Derby mereka pun ada nama juga, iaitu Ligue Classique. Dan permusuhan antara dua tim ni bukanlah disebabkan bola sepak semata-mata. Dia ada satu sebab juga, sebab kalau kita tengok bandar Paris yang Paris Saint-Germain duduk adalah tempat untuk orang-orang bangsawan, orang-orang kaya. Marseille pula tempat untuk golongan-golongan B40 lah. B40 dekat Malaysia, tapi B40 tu kaya jugalah kan dekat Malaysia kan. Tapi ni geng-geng kita boleh kata golongan-golongan miskin lah yang duduk dekat Marseille. So bila pertemuan antara PSG dengan pasukan Marseille, waktu ni lah fan-fan Marseille rasa macam kalau tim mereka boleh bantai PSG, mereka akan boleh lepas geram dengan fan-fan bola sepak yang berlagak kaya tu. Dan kalau hampa nak tahu, PSG dengan Marseille, mereka adalah dua pasukan je yang menang trofi Eropah. Betul, PSG pun ada trofi Eropah, tapi bukan UCL lah. Dan permusuhan mereka ni selalu sangatlah kan, memang jadi macam-macam insiden. Antaranya 11 April 1995, waktu ni 145 penyokong kena tangkap. Bukan setakat 145 penyokong kena tangkap je, polis 9 orang kena masuk hospital. 13 Oktober pada tahun 2000, seorang penyokong Marseille lumpuh seumur hidup. Tengok bola je pun, tapi dia lumpuh seumur hidup sebab kena baling kerusi. Yang paling latest, 28 Februari pada tahun 2010, seorang fan Marseille dia koma lepas kena pukul ramai-ramai dengan fan PSG. Dan sebulan lepas tu dia meninggal dunia. Memang gila-gila rivalry antara dua-dua tim ni. So hampa boleh tengok walaupun PSG ni kuat gila-gila ke, tapi setiap kali PSG lawan dengan pasukan Marseille, game depa mesti akan jadi panas gila. Dengan fan, dengan player-player, dengan intensity game tu. Ni pun antara rivalry terbesar juga dekat bola sepak Eropah. Kita masuk nombor 5 pula. Nombor 5 adalah Barcelona dengan Real Madrid. Rivalry antara Barcelona dengan Real Madrid ni kita boleh kata special juga. Sebenarnya rivalry Barca dengan Real ni adalah rivalry dua negara tau. Dia bukan kelab bola sepak semata-mata. Kalau kita tengok MU dengan
dengan Leeds, mereka berperang sebab daerah. PSG dengan Marseille, mereka berperang disebabkan daerah dan juga darjat. Bayern dengan Dortmund sebab geram. Aberdeen dengan Rangers sebab kasar. Tapi Barca dengan Real Madrid ni disebabkan negara. Sebab apa negara pula? Kalau hampa nak tahu, Real Madrid ni, mereka ni dikenali sebagai kelab yang membawa kebanggaan negara Sepanyol lah dulu. Nama Real tu bukanlah Real. Sebenarnya dulu mereka panggil Royal Madrid. Royal Madrid tu mereka tukar kepada Real Madrid. So keluarga-keluarga diraja dulu memang support Real Madrid tau. Dan Barcelona pula, kelab mereka ni melambangkan negara Catalonia. Dan kalau hampa nak tahu, negara Catalonia ni dah lama dah tuntut kemerdekaan daripada Sepanyol. Sampai kali ni mereka masih lagi tak merdeka. Dan dulu-dulu waktu zaman pemerintahan raja dekat Sepanyol, waktu tu raja tu zalim, dia memang support Real Madrid. Dia bagi sokongan daripada segi kewangan, daripada segi moral. Memang dia suka gila dengan Real Madrid. Tapi dia buat benda sebaliknya dekat pasukan Barca. Dia sekat benda ni, dia sekat benda tu, sampai fan-fan pun dia buatkan mereka susah. Aku pernah cerita pasal benda ni, pasal sejarah dekat kelab bola sepak Real Madrid tau. Dan juga Barcelona. Hampa boleh tengok cerita tu lanjut, aku tinggalkan dekat description. Fan-fan Barca tentu ada yang kena bunuh tau, disebabkan mereka ni nak fight kemerdekaan dekat negara Catalonia. Dan waktu tu Raja Sepanyol gunakan kekerasan disebabkan dia nak satukan Catalonia dengan Sepanyol. So sebab tu lah sampai ke hari ni Barca dengan Real Madrid memang tak ngam. Sebab mereka ni fight bukanlah semata-mata fight dalam bola sepak je. Mereka fight demi negara juga. Walaupun mereka main dalam liga, dalam negara yang sama. So itulah video kali ni. Hampa boleh komen dekat bawah. Mungkin kita boleh buat next video antara rivalry terbesar juga dalam liga Malaysia kita. So itulah video kali ni. Dan terima kasih sebab tu sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.